ingin ku Assalamualaikum, aku salah. Hai Kak Cempaka. Kak Cempaka. Pedih ya. Saya Kak Cempaka. Ilham live lagi lah Kak. Saya rasa macam nak battle dengan dia. Battle of the band. Cuba Battle of the band siap. Ke dia dah habis live dah. Tiada siapa yang pernah. Terima kasih Kak Fuyu. Apa nak nyanyi ke malam ni? Uish, saya nak nyanyi 1-2 je. 1-2 je. Halo Kak Fina. Halo. Tak ada dah. Oh ya, lama ai. Hai Kak Detektif Konon. Kak Ida lepas viral. Kak Ida tu tukar nama siap. Kak Ida tukar. Terima kasih tu Bella. Perik lah sebab saya rasa Ilham macam tak live ada musuh ini. Ilham macam tak live ada musuh. Hai, tadi di live dah Kak Cempaka. Syai Diam Arman. Syai apa tu Syai apa? Ilham live tadi. Ilham tadi Daen. Itulah saya rasa Daen tu saya ingat ni Daen. Alamak, baru saya nak lawan dengan dia. Syai malu. Oh dia dah buat dah. Oh ya ke? Assalamualaikum, baru balik kerja ke? Tak ada, hari ni saya ni Kak. Penat jerit tadi dia nyanyi. Ya, dia nyanyi. Hai Man. Ui, Wawa masuk dia. Terima kasih. Malam ni saya tak tahu nak nyanyi lagu apa. Biasa kalau saya nyanyi, saya tentang broken je saya nyanyi. Ui, terima kasih Kak Syikin. Terima kasih Kak Sheila. Ui, terima kasih tu. Saya dah lama tu tak dapat. Sebab saya jarang-jarang dah sekarang. Dengar-dengar tak sabar nak kahwin. Dah ada tarikh Man? Ada. InsyaAllah, doa-doa lah kau masuk, kau terus kau siap. Tak, saya ingat semalam dia masuk dah ujung-ujung tau. Kita orang dah tengah tidur. Saya ingat mimpi. Dah tu kenapa tak buka cap, tambah kacak ke tidak, ada potong rambut tu. Saya tak akan menyambut. Saya tak akan menyambut. Kau tak nanti sebab saya potong tepi. Kalau saya akan menyambut, boleh lah sekarang. Terima kasih Kak Sheila Wahab. Terima kasih. Sabarlah, belit lah saya punya mikrofon ni. Aku tak tahu. Terima kasih Kak. Terima kasih doa wah. Hai bang, lama dah tak jumpa. Siapakah awak ni? Awak dah lama tak jumpa saya tu, Kazuya. Nama jahat. Sekejap. Saya punya hari ni mana boy. Dah berpuntal lagi. Halo, hai Zara. Aku tak tahu mengapa semalam mood happy tidur awal lah. Oh ya ke? Mood happy? Ya, mood happy. Biasa orang mood happy ni tidur lewat. Tidur awal ni biasanya orang tengah ni broken ni tidur awal ni. Dia dah penat menangis. Aku dah penat dah benda ni, berpuntal-puntal lah geng. Man, mana ke rambut depan tu panjang? Agak mana boleh kak. Tapi kekemasan diri lah kak. Kekemasan. Bila sebab tu saya pergi kerja, sikat pakai wax bagi rapat ke belakang. Yang dikemas. Wawal luar kebiasaan happy dia cepat tidur. Pelik betul lah saya. Akak ni bukan kerja boleh. Beng-beng tu akak tahulah. Uish, akak kerja bank Mantap dah kak. Bolehlah buat loan.
Boleh lah buat slow buat loan. Tak ada lah, saya tak buat loan lah tak. Pakailah mana ada dulu. Sakit kepala ke nak ni. Jujur lah tapi akak kena hati-hati. Akak kerja bank. Tes 1, 2, 3. Korang dengar? Tes 1, 2. Tak dengar man. Assalamualaikum. Assalam. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Akak dengar tak? Banyak lagi saya ada dengar. Ui, terima kasih Kak Cik Kira. Dia nak nyanyi tak buka YT dalam kita. YT? Come on man, lagu Rumah Cinta satu. Lagu Rumah Cinta Kak. Saya tak pandai lagu tu. Dia nak nyanyi tak buka YT dalam kereta. Macam mana? Tak faham Kak. Lagu satu M. Nasir. Ya Allah. Main lagu M. Nasir. Saya suka dengar je lagu Nasir, lagu Habibin. Saya tak hafal Kak lagu adik saya. Walaupun Kemal tu adik saya tak, lagu dia pun tu saya memang lagu Cakrahan. Tertekan. Tes 1, 2, 3. Tes 1. Padahal dia cari mana ada. Seketika itu sepi mencuit hati. Ada suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun merenung jauh gambarmu sayangku, terkilan rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan air mataku jatuh berlinangan. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak dapat ku mampu melupakanmu sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Janganlah kau lupa satu ketika dulu kita
bersama, berjanji dan bercinta. Kini nyata kau mungkiri setelah janjimu itu. Di manakah letak kejujuranmu? Titisan demi titisan air mataku jatuh berlinangan. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu, sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta darimu? Assalamualaikum, salah. Uyuh, Barbosa. Woi. Delivered straight to your door. Download the Food Panda app and order food you love. Barbosa pula. Tes. Memang adik-beradik jiwa galau ke malam ni? Tak ada lah kak. Acak jual suara. Apa tu? Boleh request lagu tak? Alamak, saya tak pandai lah nak request lagu ni. Ya. Nak lagu romantis. Alamak, saya romantis ni saya kurang ni. Lagi lagu lain pula. Tadi dah dengar Ilham nyanyi, malam ni Aiman pula. Alamak, saya nyanyi lagu biasa lah, yang biasa saya nyanyi je lah. Tadi Ilham ni Aiman nyanyi lagu favourite ibu lah. Favourite ibu dia, mak saya nyanyi lagu ni. Tak, terkejut. Lagu biasa. Tes satu dua. Tes satu dua. Saya nyanyi lagu biasa juga. Sinaran mata cerita segalanya, duka lara terpendam, memori semalam, tinggal segala cinta, tiada kembalinya, abadi kasih kita kau bawa bersama, mimpi indah mekar, cinta bersemi, sedetik asmara surga selamanya. Pergilah rinduku, hilangkan dirimu, tak sanggup menanggung derita di kalbu. Pergilah sayangku, bermula semula
semangat cintaku membara kerana dia, ia dan iyaku. Bersama jiwa setia bersamanya, cinta murni berdua beribu tahunnya. Mimpi indah megah saat cinta bersemi, sedetik asmara syurga selamanya. Pergilah rinduku, hilangkan dirimu, tak sanggup menanggung derita di kalbu. Pergilah sayangku, bermula semula semangat cintaku membara kerana dia, ia dan iyaku. Pergilah sayangku, bermula semula semangat cintaku membara kerana dia, ia dan iyaku. Maafkan aku, duhai kekasih, izinkan ku pergi. Terima kasih, terima kasih. Syekh, syekh, syekh. Terima kasih Kak. Ui, terima kasih Kak Eileen. Terima kasih Queenie. Ui, markah. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Eileen. Ui, non-stop dia bagi terus tu. Ingat Tom Yam je sedap. So Raiman lagi sedap. Oh ya, Amir cakap dah okey. Kare tu. Oh, Amir ada rumah. Aduh, saya tak boleh nyanyi kan. Dia kan sekarang ni belanja satu lagu. Alamak. Dah satu lagu, dah satu-satu lah. Aiman, miming je kan. Saya miming. Saya miming je tadi. Lagu Eliket. Alamak. Okey lah. Sedetik lebih. Yang ni sedetik lebih. Saya tak pandai lah lagu sedetik lebih tu. Saya tak pernah karaoke lagu sedetik lebih ni. Apa ni? Seribu bintang. Habibi, tak pernah lah kena cuba lagu Hikmat. Alamak, lagu Hikmat pun saya tak ni lah kak. Lagu permintaan satu lagu Langit Tanpa Tiang. Masalah Langit Tanpa Tiang ni tak ada langit dah ni. Tiang pun dah tak ada. Kau main. Aminkan saja. Ish budak. Apa ni? Saya tak tahu lagu tu kak. Camellia. Macam mana lagu tu Camellia. Oh. Tapi lagu tu macam slow kan. Sekejap, saya dengar balik. Kita cuba.
Request satu dulu. Camelia, maafkanlah aku karena ku tak bisa temani tidurmu. Camelia, lupakanlah aku, jangan pernah lagi kau temui aku. Engkau wanita terhebat yang pernah singgah di hatiku. Engkau wanita yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah, jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah, coba lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Camelia. Kau wanita terhebat yang pernah singgah di hatiku. Sudahlah, jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah, coba lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Camelia. Wih, terima kasih. Macam mana boleh ramai pula ni? Wih, terima kasih kak. Wih, nah. Tiba-tiba ramai. Wih, terima kasih, terima kasih. Request lagu Mak Henry man. Mak Henry. Macam Mak Henry. Jatuh dari map. Oh ya ke? Okay, terima kasih. Hello. Lepas dari left man, semua terjun from left. Oh, terima kasih dulu kak. Kejap. Ayah. Hello. Lagu apa ini? Keluhan perantau. Nafisa, lagu apa tu Nafisa tu? Support member. Terima kasih kak. Apa cerita Fam Oreo? Ice Cream Oreo. Ketua tak live mungkin SBDC. Alamak, saya lagu Jovi. Seorang suami. Dua-dua saya nak beri sepenuh.
Angin senja yang membelai keheningan desa permai. Ku terkenang kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran cinta suci. Ada orang call. Dari desa ku merantau, ku memburu cita-cita. Walau apa rintangannya, ku coba mencari bahagia. Keluhanku di rantauan tak siapa mendengarkan. Mungkin esok kan ku temui sinaran cinta suci. Terima kasih. Ui, apa tu? Ui, cukup. Sikat, terima kasih. Halo, terima kasih. Tengah angau ke man? Tengah angau sedetik lebih. Matilah aku dengan dia ni. Tak boleh, sedetik lebih tu saya tak erti. Terima kasih Triple H, terima kasih. Lagu Elikit satu man. Sabar tak? Sabar. Bagi saya tak nafas dulu Sedetik lebih. Awak ni mana kena suara mana ni kan boleh buat suara Jamal je. Tak. Saya tak pandai dah kak buat suara Jamal. M Nasir. Ui. Awal PY man. Ui kak. Saya bukan penyanyi. Penyanyi boleh lah buat konsert sampai 10 lagu. Kau kena nyanyi juga tu, nanti awak merajuk. Saya nyanyi ni tidur, time tidur. Sweet sikit. Nyanyi lagu favorite meme. Favorite meme. Ui, terima kasih. Ui, terima kasih tu Kak Ida Pepel. Kak Ida Pepel, Kak Ida Pepel. Sekarang last. Boleh last. Try the man sedetik lebih tu kamu merajuk. Alamak, tak ada lah. Hai man, hai. Sedetik. Pepel. Saya tu. Kau jangan silap sebut man. Tak elah suara man pun boleh jadi. Mana boleh. Dah berapa bulan dah tak praktis.
lagu sedetik lebih. Tak boleh mengundang betul Pepel. Saya tak boleh lah kak. Kalau tak dah lama lagu Anwar Zain memang bukan ni jiwa saya. Jiwa mat. Awak nak saya tak nyanyi ke awak nak suruh ni Adam nyanyi? Saya suruh Adam nyanyi yang saya nak suruh Adam naik kotak boleh. Adam tolong nyanyi Adam lagu sedetik lebih. Kalau macam tu nyanyi lagu Itik Game Game okey nyanyi Kekasih Ku Rahmat. Bukan main tu dia request lagu yang periuk Adam nyanyi. Kau nak tak nak. Jujur sangat ni. Untuk tersayangkan usaha walaupun terpaksa. Alamak. Banyak lagi kak benda yang boleh diusahakan. Elok-elok orang sebut luka sibu rindu tak kan. Suatu masa nyanyi je lah. Banyak bunyi lah Iman ni. Sabarlah kak. Awak ni macam saya keset ke tekan-tekan lagu Ruang Rindu. Ruang Rindu lagu siapa Ruang Rindu Letu. Itulah macam pernah dengar lagu tu. Jap. Saya takkan give up. Saya takkan nyanyi. Saya takkan nyanyi. Order food you love with Food Panda. Rindu serindu-rindunya. Spoon. Download the app and order now. Food Panda. Test. Test satu. Ingin ku pergi jauh darimu. Lagu ni aku ingat tu lah CYN tu semua. Sedetik lebih aku dah salah. Ingin ku pergi jauh darimu agar ku kenal arti rindu ini. Ingin aku menyelami jiwamu agar ku kenal dirimu kasih. Ingin ku membenci dirimu, tapi kebencian tiada padaku. Walau apa yang kau sangkakan, aku tetap cinta padamu. Telah lama ku hidup melara, telah ku gagal dalam bercinta. Ini kau datang dengan 1000 bintang, bintang yang dulu sembunyi, bintang yang tiada berarti. Kalau kau sudi menyentuhi hatiku, aku kan selalu dekat padamu. Tapi jangan
telah ku gagal dalam bercinta. Kini kau datang dengan 1000 bintang, bintang yang dulu sembunyi, bintang yang tiada berhenti. Kalau kau sudi menyentuhi hatiku, aku kan selalu dekat padamu. Tapi jangan kau hanya coba untuk mempermainkan cintaku. Jangan permainkan cintaku. Jangan permainkan cintaku. Terima kasih. Sedikit lebih. Oh, satu. Wih, terima kasih Kelly. Sedikit lebih atau tidur seorang mati. Manapun 1, 2, 3 penghujung rindu. Hati memunga-munga sekarang. Aiman, Pitan nak request lagu ni. Alamak baik tau. Sedikit lebih atau tidur seorang seminggu. Paling sedap malam ni seorang. Oh ya ke kak? Paling sedap mesti antara saya dengan Ilham kan. Tu je lah. Lagu apa ya? Aduh. Terima kasih Kak Panchkat Kak Sedikit lebih atau tidur seorang. Mati lagu korang ni. Lagu Karma Fazmin. Uish, Pak Itek, saya tak tahu lagu-lagu macam tu Pak Itek. Bukan main request lagu Pak tau. Lagu apa ni? Last. Ku nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah di kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta dan murni. Ku ingin di kau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hatimu. Diriku usah kau kenangkan, aku penghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang berkelana. Semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lama. Sabar Pak Hitam sabar. Kita repeat lagu. Asyik.
menyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta dan murni. Ku ingin kau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku usah kau tenangkan, aku penghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang berkelana. Semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lama. Macam UL. Las. Saya nyanyi lagu sedetail lebih atau gambar Shopee. Main uguk-uguk tak boleh lah. Mana Pak Hitam? Pak Hitam mana Pak Hitam? Assalamualaikum, wah hebat. Waalaikumsalam, terima kasih kak. Pak Hitam lagi tak ada ni Pak Hitam. Pak Hitam? Oh Pak Hitam. Pak Hitam. Pak Hitam. Sedetail lebih atau gambar Shopee. Lagu ku tu untuk mem, janganlah. Alamak. Lagu saya Oh hebat ya. Terima kasih Kak Siti Fazila. Terima kasih. Rumah Cinta sekali. Alamak, tak boleh Kak Rumah Cinta. Mana Pak Hitam? Tadi dia Pak Hitam request lagu ni. Siapa nak tengok gambar Shopee? Terima kasih Musuh. Terima kasih. Sepi seorang perindu. Aduh. Lasa. Boleh anda. Ni lagu Pak Hitam request tadi. Seketika itu sepi mencuit hati, ada suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegu merenung jauh gambarmu sayangku, terkilan rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini, seolah-olah ku berada mimpi. Titisan demi titisan air mataku jatuh berlinangnya. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu, sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa
perpisahan yang kau pinta. Janganlah kau lupa satu ketika dulu kita pernah bersama, berjanji dan bercinta. Nyata kau mungkiri setelah janjimu itu. Di manakah letak kejujuranmu? Titisan demi titisan air mataku jatuh berlinanya. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu. Sayang, di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Darimu. Okay dah. Dah. I'm done. Nak demam dan Di bulan 1 persepsi lebih. Pada gagal macam belum tahu. Tak baik. Terima kasih musuh. Nantilah saya kahwin nanti saya nyanyi Siang girlfriend. Good night man. Suara sedap mantap. Terima kasih Kak Tisha. Tidur seorang semua. Tak, nantilah. Nanti last detik lebih man. Aduh, tak ada detik-detik dah ni. Dia suka sangat macam tu. Oh, dia neka-neka. Saya tak boleh lagu tu. Sedetik lebih. Adik. Satu dua. Rela ku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Utara, selatan, ku tak putus harapan. Setia rela ku mengejarmu 1000 batu jauh lagi. Tapi benarkah tadi aku kan tahan sepanjang jalan ini? Biar membisu burung siola terlelah gelombang lautan. Ku masih setia.
tahu ini cinta. Aiman Ajmain sedih tu kan, sedih tak? Dah dia merajuk tak? Saya kena nyanyi lagu sedih. Janganlah merajuk. Baik. Rela ku menunggumu 1000 batu lagi, tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Dia berputar utara selatan, ku tak putus harapan, sedia setia. Jangan putus harapan, sedia setia. Saya menjumpa nak minta pocketbook. Okeylah Kak, terima kasih. Ingat tenang dengan nak nyanyi nak nyanyi ikik hidung. Ikik hidung, ikut. Okey. Terima kasih. Okeylah Kak. Sudah malam ni. Malam ni 10 Syakban pula dah. Moksu jangan le kacau idola saya tu. Alamak, jangan gitu. Semua teman Eman tidur sebulan. Saya Anistoteli. La ilaha illallah. Macam mana ni geng? Sebab tu saya malas dah nak menyanyi. Kalau nak menyanyi dia mesti suruh ikut lagu tu. Lagu tu tak boleh. Lagu tu hanya Adam je yang boleh nyanyi lagu tu. Dia suruh saya nyanyi lagu happy-happy. Cuba je nyanyi je lah man. Please lah man. Tak boleh. Tengok dia sebab benda-benda kena lepas ni saya dah tak nyanyi lah. Dalam kandang nanti nyanyi man. Ya, saya bukan dalam kandang. Saya tengah sleep call tu saya dah nyanyi dah. Habibillah ya Allah. Lagu tu Kak, boleh je saja kau buka lagu tu sekarang man. Tak boleh. Kau Abang Kemal kan? Ya, saya Abang Kemal. Macam mana waktu ni sekali nyanyi, selagi tak nyanyi saya request. Aduh. Saya nak tidur lah. Cuba belum tahu. Itu bunyi kapal. Kalau Adam di Inggeris kan sedetik lebih tu. Sedap lah ada nyanyi. Kang Oti kau nyanyi. Apa sebab tak boleh? Saya memang tak boleh lagu tu. Bahagian chorus ni man. Bahagian chorus yang mana lagu tu? Bahagian chorus yang mana part dia? Sekejap. Sedetik lebih. Macam mana yang di bahagian chorus dia? Tajuk dah ubah man. 1 second. 1 second. Bukan lagu tu sampai praktis man. Lagu Amin kan saja. Alamak, lagu Iqmal. Kak, lagu Iqmal sejujurnya saya memang tak ni Kak. Lagu dia saya tak ingat lirik langsung. Tapi kalau dia nyanyi lagu lain saya tahu lah. Apa? Sedetik lebih. Aduh, ada ni. Uyulah, orang cakap tanah-tanah. Sebab lagu Kasihku. Cepat man, tak boleh Kak. Ya Allah, orang cakap tak boleh dah. Kau ingat main, cuba main ramai penyokong ni, pujuk markah tu. Lepas ni confirm sebulan saya tak bercakap dengan dia nanti. Tak
minat ke lagu Sedetik Lebih ni. Bukan saya tak ada nyanyi. Penat dah kak saya nyanyi. Oh, ada penat. Yelah, saya request orang lain je lah nyanyi untuk saya. Ya, awak request Adam. Demi Cinta man. Lagu Elephant Army. Lagu Elephant Army tu saya boleh. Terima kasih Amy Jerung. Ui, artis Jerung ni geng. Amy ni boleh nyanyi. Tapi itulah wakil daripada Jerung ni. Tak pun saya suruh Amy je lah nyanyi boleh. Saya suruh Amy nyanyi lagu Sedetik Lebih. Okey lah jangan gaduh-gaduh betul langsung biar Moksu nyanyikan. Yeah, jom. Moksu naik kotak. Kenapa lagu tu lagu kau break dengan Wan Yasita ke? Ha? Sebab lagu tu saya memang tak hafal lagu tu. Dia punya key dia pun saya memang tak hafal. Tak payahlah kak. Buka dengar lagu dulu kan. Lagu tu Iqmal selalu nyanyi, saya memang tak boleh go lagu tu. Bukan tak nak, memang tak boleh go. Yang sini menekan-nekan pula saya nyanyi lagu tu. Memang tak nak. Oh, lagu lama-lama dia tak nak kan. Lagu-lagu yang macam opera dia nak sikit je. Sekarang buat aku menekan-nekan. Chorus tu je tak apa man, biar Iqmal je nyanyi. Sang Saka Biru man. Terima kasih kak Don Punch Cat. Terima kasih. Tak bagai tak payah, dia tak minat. Ya, memang tu saya tak minat. Oh, dia nak penuhkan saya kan. Nyanyi lagunya happy lah lagu. Saya dah tak tahu lagu benda saya nak nyanyi. Jarang saya ni. Babang nak sambung live pula. Okey Kak Elin, terima kasih kak. So Iqmal live nyanyi sini. Kenapa aku tak suruh Ilah Iqmal je nyanyi? Angah. Halo. Dah lah kak, saya nak end lah kak. Saya nak end dulu. Nantilah next time lah. Awak kan boyfriend dia suruh lah awak. Oh iya ke? Saya nak end dulu lah kak. Okey lah, nak nyanyikan untuk musuh. Okey man, good night. Okey, terima kasih kak. Memang lagu tu kak, jujur saya cakap lagu tu memang saya tu Sedekat Lebih. Saya pun tak tahu kenapa dia suruh saya nyanyi lagu tu. Terima kasih Kak Triple. Perik. Aiman fikir dengan Moksu. Masalahnya Moksu dia tak follow saya. Sedekat Lebih untuk Moksu. Boleh request lagu tak? Alamak. Awak yang tak follow. Tak, saya follow lama dah. Terima kasih Kak Jana. Tak apalah, korang support lah Moksu. Moksu tu nyanyi sedap tau. Serius. Moksu tu, kalau antara dia 3 orang, Moksu nyanyi sedap. Angah Alung memang kelaut nyanyi. Angah Alung memang dia tak ada bakat nyanyi. Ini ni suara dia sedap. Kalau karaoke memang Moksu Hindustan. Korang suruh dia try nyanyi lagu ni. Terima kasih Moksu. Aduh, patutnya Moksu bagi saya time masa saya menyanyi lagu tu tadi. Perik lah. Saya rasa sebab saya makan tulang ayam tadi. Saya telan tulang ayam tu. Mungkin tulang dia tu dalam. Sebab saya telan pedih. Luka dalam. Orang perempuan kalau suka lagu tu mesti ada maknanya Aiman.
Ya ke? Kalau lagu negara aku, kawan saya suka je lagu negara aku. Itulah makan tak reti kunyah. Ambil stepek aku kena. Bukan sebab tak kunyah. Nantilah. Besok pula saya kerja. Nyanyi sikit. Dah nyanyi dah Cik Dayana weh. Berapa penat dah saya dah nyanyi malam-malam ni. Uyo, Aiman lah. Aiman diorang merajuk. Siapa merajuk? Diorang sebab semalam Aiman live macam tu je. Sebab dia orang suruh fikir siapa kalah Hindustan. Memang tak nak. Tapi mestilah kau yang menang. Takkanlah musuh yang Kak ni yang menang. Tak mungkin. Dia orang ni kan, dia orang nak tunggu saya time kena, dia akan pergi ke belah sana tau. Tak apa Man, sebab saya dah kena dah. Dulu lawan dengan Ilham Man. Tak apa Man, akak tolong. Akak tolong. Lala semua sana, pergi sana. Lala saya pula yang kena pergi zapin. Mesti Aiman menang. Musuh rasa Aiman akan menang. Tak mungkin orang akan biarkan Aiman kena denda Bollywood. Kan korang? Mesti Aiman menang. Kepada kakak sekalian, jujur yang saya memang tak pandai Bollywood lah Saya memang kali 3 lah. Time ni lah kali 3 game. Terima kasih Kak Yung. Aku dah agak dah. Memang kejap lagi aku. Terima kasih bawah. Terima kasih Kak Yung. Korang. Tak mungkin musuh menang, Man. Tak ada. Dia orang pandai. Dia orang saya dah terkena dah. Bollywood. Kita tengok Aiman Bollywood. Tak ada. Memang pisang aku. Aiman. Inilah kesalahan meninggalkan meeting yang besar semalam. Kak Siti, magic. Dia macam biasa. Orang biasa berfikir ni mampus sama musuh sekejap lagi. Mana Kak Jah ni? Akak-akak aku. Mana akak? Nama-nama yang dia sebut tu orang yang tolong Aiman selalulah. Macam tu Memang kan. Ira musuh. Dulu lah ramai cakap itu. Muka saya macam Ira ni. Tapi ramai cakap muka saya macam ni. Yang pelakon dalam cerita Tarung. Amiru Aiman tu. Ramai cakap muka saya macam Amiru Aiman. Kakak umur di sini. Oh, yang dia sebut nama tu Sultan dia lah. Suruh dia nyanyi sedetik lebih musuh Aiman. Diorang suruh nyanyi sedetik lebih. Apa tu yang suruh sedetik lebih tu? Tak ada orang lain. Tak ada. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Tolong Kak. Ya Allah, aku sudah sampai. Tolonglah, datanglah seketul kuda putih ke. Kenapa kalau kuda putih tu terus menang lah? Tengoklah. Kejap lagi orang sana gini-gini Mat. Gini-gini terus lagi. Terima kasih Siti Nur. Kuda putih tu memang akan menang Zida, thank you Zida. Korang, thank Pesanan you. dari sebelah, warm up badan please. Oh, pesanan dari sebelah, warm up. Tengoklah saya. Kau cakap pepel tak ada kuda Dia ada putih dah. backup confirm ni dia berani ni. Oh, okay, Kak Ida apa? Tolong Kak Ida. Round 2 Kak Ida. Kak Sheila, terima kasih Kak Sheila. Terima kasih Kak Bella. Terima Sekejap kasih. kita share. Walaupun kita ni kecil-kecil cili padi, kita tak boleh lawan sultan diorang tapi boleh lah slow-slow pelan-pelan kat you. Musuh tak ada sultan Musuh tak tahu sultan apa sultan. Jangan nak menipu. Musuh tak ada. Ini Jangan nak menipu. Tidak, thank you. Nasi Jangan nak menipu. Memang siapalah yang kat sana tu. Ya Allah, ya Karim. Kak Yung, terima kasih. Siti Nur. Korang. Terima kasih. Ya Allah. Musuh, terima kasih musuh. Siti salah. Musuh Jadi lah. mana? Musuh mana tu? Bukan. Ni musuh ni. Musuh Pok Ji. Musuh Pojik Musuh Pojik masuk sini. Kita nak tengok Aiman Hindustan. Ya. Okey, lagu sedetik lebih. Diorang cakap kalau kalah Aiman nyanyi lagu sedetik lebih. Sambil goyang Bollywood, nyanyi lagu sedetik lebih. Oh ya, memang hilang je lagi. Arrangement. Ada kakak SG dengan Ikmal. Saya dah agak dah. Kakak SG. Terima kasih. Terima kasih Siti. Terima kasih Kak. Terima kasih sini. Musuh Pojik masuk sini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Izmi. Terima kasih Kak Sheila. Apa? Aku pula dah macam menagih simpati dah ni. Dah aku dah tahu. Aku yang nervous. Sebab diorang cakap kan. pada Sultan. Musuh tak apa, Sultanah musuh tak tahu. Tolonglah. Thank you korang. Weh, korang. Takutlah, janganlah bagi musuh kalah. Terima kasih. Jaga Aiman nak magic tu. Kalau dia kalah. Kak Ayah, terima kasih.
Terima kasih. Maksudnya kalau magic, Orang jangan beritahu dia. Jangan bagi tahu. kau je nak dengar Aiman nyanyi lagu sedetik lebih. Mari sini. Tak, lagu lain boleh lah. Lagu sedetik lebih tak payah le. Maksud, Kak Itik ikut mana pun ada kat sini. Terima kasih Kak tak Itik. Ikmal. Ikmal dah tidur kot. Jedu Kak Itik. Kat Keli semua ada. Terima kasih Kak. Korang. Ilham masuk kat Mosul Ilham jangan bagi kat dia. Nanti biar dia kena denda. Ilham, adik You are abang. my bestie, Ilham. Ilham, adik abang. Intan payung. Intan payung. Ding 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 ding. Adik Ilham. Ilham. Mari sini kat Adik aku. Mosul Budak baik. Ilham, tolong abang Ilham. Tolong aku. Baru kau tahu adik. Tiba-tiba panggilan pula. Tiba-tiba Intan payung, Ellen. Terima kasih Bila nak habis Ilham. ni? Ilham, bila tolong abang. 12, 11, Terima kasih. 10. Terima kasih. Dan Intan Ya payung. Allah, memang aku kena terima kasih. Queenie. Masuk kalah korang. Usai Jangan tolong. Cepatlah, joget lah. Apa lagi? Usai Girlfriend hantar PTC. Girlfriend dia datang menyelamat. Awet dia tolong 3 set Mosul. Dia main masa corner. Oh itu yang orang cakap potong hutang corner tu. Cepat. Mari kita Girlfriend dia tengok tolong. ada orang gerudi malam ini. Sekarang kita kena buat apa ni? Joget lah. Apa lagi? Rematch ke? Joget. No. Joget dulu. Joget dulu. Kau tengok geng. Mana Acik geng? Nampak tu? Diorang cakap 3 kali. Tak ada. Mana ada? Cepat. Okey, joget dulu. Tak ada. Kau tengok geng. Dia tak ni tu. Diorang cakap 3 game. Diorang tak Lari game. sekali lagi 3 game dia Dia tak cakap. gentle tu. Best of 3 dia kata. Apalah. 3 game. Tak apalah. Saya punya. Dia cakap 1 kali lagi. Sekejap, saya kena borak dengan sultan saya dulu. Kakak saya dulu. Macam mana geng? Kakak Best of 3. gerak main. Okey. Kakak saya suruh gerak ah. Tak ada. Cepatlah, joget lah kau. Dia orang dah pump tinggi tau. Tengok dekat Mosu punya ni. Dia takut. Ilham cakap dia takut. Lari Mosu. Jangan Mosu. Mana boleh. Dia orang dah pump tinggi tau. Takut dia cakap. Dia cakap best of 3. Game lagi. Violet cakap. Tak cik Mosu lagi sekali. Dia orang cakap rematch. Dah pukul 12 tak boleh top up ni. Okey, dah pukul 12 dah. Dia orang tak boleh top up. dah Jadi tipu dah. kena gerak ah. Tak gentle dia lari. Tak ada orang. Dia tak nak korang. Nak tengok Mosu menari, tengok dekat Mosu punya profile ada gambar Mosu Dewan Mastani hari ni. Sekian, terima kasih. Baru tak gentle tu. Tak boleh top up. Dia tak boleh top up. Ilham nak lari macam mana? Nak best of 3 kena cakap awal mana. Cik kalau tak dia Manalah Mosu tak tahu. Mosu tak dia orang ni tak gentle geng. Tak kisah Mokso joget Mokso kena joget kak. Macam Mosu tahu tadi kan. Tak ada perjanjian apa-apa. Manalah tahu. Kalau tahu kita mesti kita lawan betul-betul. Betul kan korang? Bila lawan orang tua-tua ni macam ni lah jadi dia. Kau cakap aku tua, aku muda lagi tau. Korang macam nak tua. Dah tua. Tu lah cakap nak main TikTok. Hello. I'm still young, okay? Korang dia cakap Mosu tua jangan main TikTok. Korang Okay. Cepat. Ni Tombol sikit dia. Aiman buat lagu. Kau. Aiman nyanyi lagu Hindustan. Awak kena joget boleh? Tak nak nyanyi lagu sedetik lebih. Kepala cikai betul lah. Awak tu dah kalah dah.
Tak ada dah tau. Tak ada deal pun 3 Mei. Tiba-tiba nak lari Memang tak. Musuh mana tahu kena deal dulu. If I know, I buat deal dulu. Jangan layan musuh tu lah. Kita jangan layan lah musuh. Jom kita gerak. Weh, jangan cakap musuh kita tu Memang tua dah pun. Saya je. Musuh ni dah tua. Awak tengok Alung pun dah spek-spek KWSP. Kurang ajar lah tau. Aku tahu masa kecil tu aku tembok berak dia, aku tepak je dia. Jangan derhaka man. Tak. Minta maaf. Kalau cakap musuh tua esok cirit. Saya dah cirit dah tadi. Nak semua. Aiman ada iras musuh. Muka musuh dengan Aiman si Iras. Ya Allah. Tapi Kat mana yang si Iras dia korang? Tapi saya handsome lagi. Korang kena faham. Musuh pula cantik macam mana? Musuh capatikan janji. Nampak kan? Betul dia bilang. Dia capatikan janji tu. Anak dia ke? Aku tahu masa dia berak tu biar je tarik dalam pampers tu. Sama-sama gelap. Sama-sama gelap. Aku cantik macam mana? Tu aja musuh. Aku tak reti nak... Ilham. Kau ajar. Ada ubih ada atas. Cepatlah. Mana boleh macam ni. Orang ni dah pump tinggi dah tau. Awak dah mungkin janji. Kalau tang hidung seiras man. Tang hidung. Musuh hidung mancung lah. Tak nampak ke hidung musuh terletak? Saya ada gambar dia orang masa kecil guys. Nak Diam. tengok tu. Dia tumbuk kau sekejap lagi. Dah nampak. Alung lagi kelakar Alung. Macam chicken Musuh dish. sama taraf aktif Bollywood tau. Nampak Cahaya Rafiah cakap musuh setaraf aktif Bollywood. Oh, maksud dia nak lari Oh, pandai. Nampak dia tak gentle lah geng. Tak reti tekan lah. Macam mana aku nak keluar? Tak payah. Tak gentle. Nampak sangat tangan dia gini-gini. Lepas ni kita jangan lawan lah geng. Kau Kalau tengok masuk pandai keluar. Tak reti. Ha. Macam mana nak keluar man? kalau setara kenalah joget. Kalau janji 3 kali tadi saya on je. Dia tak ni tak gentle Musuh lah. tak tahu yang perjanjian tu kena buat sebelum. I tak pernah fikir. Sebab tu lah kena joget sekarang. Hujan ke? Hujan. Seginilah disebabkan lagu sedetik lebih. Sedetik lebih tu lagu apa weh? Kasihku. Tak naklah lagu lelaki, lagu perempuan Lagu ni. Pertama kali. Lagu apa lagu ni. Sekejap. Saya tanya saya punya viewer. Sebab viewer saya yang tolong saya, bukan saya. Lagu apa geng? Pertama kali. Tak ada. Suara dia sedap je geng. Dia saja je. Tak pun lagu Arab. Lagu Arab makanan dia. Janganlah lagu Arab. Okay, Bosu try Pertama kali ku kenal dirimu. Ini bukan karaoke. Nenek saya pun boleh buat macam ni. Okay. Dia kena cari yang karaoke. Jangan marah. Kita pula purba macam mana. Main tak acik je. Dia orang ni susah lah. Can do it, Mosu. Okay. Bismillah. Mosu try Saya dah terkejut je nak suara dia spesial. Sama Sama. Apa tak sedap ni Tak ada musuh. Tak ada. Dia main ni je. Mosu cubalah korang Jangan gelak 162 orang. Ini rahsia kita. Tukar lagu lah. Ni senang sikit agaknya kan. Kita Ini cuba bukan lagu Ikmal dengan tu. Seperti ada yang tak kenal saat melihat ke arahmu, saat kau berpaling dan tersenyum, dunia jadi Maafkan andainya ku mengganggu, ku bukan membaca pikiranmu, ku hanya ingin mengenalimu dan tahu. Dah. Gentle siap.
Adik cakap sedap, cempaka cakap sedap. Sedap je Sikit suara je. masuk. Tak Dan tarik tak mula. apalah, tunggulah tarik. Tak gentle sia, tak nyanyi habis. Janganlah, nak terberak dah. Kan terkeluar pula. Jangan. Tu kata Sedap suara sebenarnya masuk. lagu. Alhamdulillah. Belum tarik. Itu tak tarik. Kalau tak malu jugalah. 170 orang ni kan. Korang ni rahsia kita Malu akui. Tak gentle. Saya tak puas dengarnya. Tak acik Jangan ni. nampak kata macam ni. Kesian follower saya. Kakak-kakak saya bagi gigi besar-besar. Jangan laman bila mungkinkah itu tak tahulah jadi apa. Boleh. Dah lah, dah nyanyi sikit tu dah lah kena denda. Dah lah tak cakap main sekali. Ingatkan fikir 3 kali. Baru nak dia- sekali. Jangan macam-macam. Dia yang ni lain. Lepas tu kita pula kena. Tukar lagu. Tukar lagu lah. Dah lah, orang dah nyanyi dah lah. Oh, dia twist pula kan. Dia pandai dia orang ni. Dia Ikmal sama. Pandai. Aiman Han tak kata nyanyi habis kan? Aiman tak cakap nyanyi sampai habis full song. Cukuplah sekadar kita menjalankan punishment tu. Suara sedap. Tu lagu burung kakak tua. Maksud dah settle. Lagu makanan musuh lah lagu Arab. Susah. Dia ni susah. Lebih-lebih menekan orang ni memang bila kena kat dia memang. Ya kan? Dia jangan lebih muda. Dalaman jangan boleh musuh. Masa bila pula saya tak boleh. Oh tadi Diorang Kak Zida cakap poin kita tak jauh pun. Cukuplah aku nyanyi sikit je. Terlalu mahal untuk aku lepaskan lagi. kepada kakak sebenarnya, dia jauh ke dekat ke, tapi dah kalah tu tetap kalah. Dia tak ada dekat ke sikit ke dia menang, tak ada. Kalah kena nyanyi. Patutnya kena joget. Dah lah kena joget. Dah lah kena joget. Lepas tu kita downgrade aku nak live dia. Aku tak reti lah nak live dia. Dah lah. Kita tidur lah. Nak suruh joget lah apa benda. Banyak. Ish, tak boleh. Aiman kerja. Aiman esok kerja tak? Kerja. Pergi kerja. Pergi rehat. Tak Kerja musuh. Memang aku tak nak. Aku takkan habiskan. Dia tak buat perjanjian pun. Dah lah kata fikir. Tak cakap buat 3 kali. Okey lah. Macam ni lah. Settle Dia tak settle. Dia ada hutang. Tapi kita buat magic lah Okey. Tak gentle. Kesian akak-akak saya 200 orang tadi tolong saya. Tak gentle. Sebab tu saya bukan saya tak nak tadi. Tapi dah memang tak gentle lah. Mat mujur lah dia akak-akak semua. Kalau tak mati aku kena gerudi malam ni. Aduh. Terima kasih akak-akak Especially my flowers. Aiman akak edit Aiman cover lagu tadi kat VT akak je. Sila kak. Sila kak. Saya orang edit. Saya tak kisah. Saya bagi je, tak ada apa pun. Sebab bukan saya buat benda tak elok, betul tak? Saya tak buat benda tak elok pun. Esok pagi lagi man. Tapi kena di betul-betul sebelum fikir. Esok fikir lagi. Okey. Esok fikir lagi man, tapi kena di betul-betul. Macam ni kan. Saya sebab Moksu Sultan dia banyak. Sultan daripada Singapura tu. Bukan saya tak tu kak. Saya, orang tolong saya tadi tu pun dah alhamdulillah dah kak. Itu tu dah hujung-hujung saya dah tengok mata tu, saya dah tengok dah. Poin tu macam nak terberak dah saya. Fikir jadi bagi. Tak, saya baca laju sangat. Baca betul-betul ngantuk dah ke. Sebab saya nak ni borak dalam teli. Kita borak dalam teli ni hujan ni kak. Hujan sedap tidur. Saya sekarang berazar dalam sebulan lagi. Sebab sebulan lagi saya akan jumpa saya punya, insyaAllah lah, saya nak jumpa saya punya bunga. Yang mana-mana akak-akak KL ke akak-akak Selangor ke, nanti kita jumpa kat situ. Tapi tak boleh lama lah kan. Asal boleh. Assalamualaikum Aiman, akak keluar live dulu. Selamat malam. Okey kak, terima kasih kak Wow, singgah cerdas ya. InsyaAllah kak. Tapi kita jumpa ni kak, dekat ni Setapak. Jumpa kat Setapak. Wow. Boleh jumpa kat Ida. Kita jumpa kat Setapak. Aiman tak pernah jumpa lagi ke bunga? Belum. Bang bagi tahu awal on. Okey, mantap. Mantul. Kita jumpa. Jangan risau.
Tak payah makan besar-besar ke, tak payah. Kita jumpa jumpa lepak-lepak biasa je. Jangan bawa ni tau, crowd spanduk lah, welcome Aiman. Jangan. Saya tak nak benda tu tau. Saya tak nak Aiman duduk dengan siapa. Syuhada, saya duduk seorang lah kak. Saya bawa air kundu. Aku tak boleh lah air kundu ni. Bawa rombongan sekali, tak payah. Macam selalu nak, tak payah. Jangan ada spanduk, saya tak nak ada spanduk, tak nak ada apa tu yang macam tiba-tiba sebuah surprise lah. Tak nak. Saya tak nak benda tu. Saya bawa shawarma. Alamak, macam mana akak tahu saya minat shawarma ni? Potluck ke apa ni? Tak apa lah. Kita jumpa, akak cuma bawa diri je kak. Bawa diri je, tak payah. Bawa diri je, kita orang kata jumpa untuk mengeratkan silaturahmi je kak. Jom kita buat spanduk. Astaghfirullah, tak payah. Jangan buat spanduk. Nak bawa buku-buku ke, minta sign ke, saya tak payah. Nak join boleh. Nanti kita jumpa sana. Akak ada skandal kat kedai Arab. Boleh akak adjust sikit. Nak t-shirt itik. Nanti. T-shirt itik tu saya akan keluarkan dalam bawah 50 helai kot nanti. Tunggulah nanti. Itu ada planning lah. Itulah saya nak borak dalam tele ni. Tunggu dah lihat je laman ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki tak ke mana. Jom. Kita borak kat tele. Gerak. Nanti kak, planning tu jauh lagi. Tapi bukan saya je ada nanti. Saya tak boleh mention. Kalau saya mention sekarang, serbu ramai-ramai. Mention sekarang serbu. Dah berapa hari tak masuk VC? Oh ya ke? Kan orang ke bulan. Okey. Jom. Terima kasih.